Okey kau Bal. Aduh kau cerita lah pengalaman manis yang ada masa Raya Haji kau pernah buat lah. Yang manis lah. Okay, kalau aku pula kan mak aku kan cikgu. Lepas tu dia punya sekolah tu adalah orang kata buat program kan, sempena tu. Lepas tu dia orang adalah beli seekor lembu untuk sekolah kan. So dia orang sehari sebelum sembelih tu, aku dengan adik-adik aku ni, dia orang ikat kat pokok. So aku dengan adik-adik aku ni kacau lembu tu kan. Lepas tu dia pun macam tu lah, marah kan. Lepas tu esok harinya tu kita orang ni kena tolong cikgu lah, agihkan dia orang sembelih semua tu, basuh-basuh semua, agihkan dekat anak yatim. Lepas tu semualah pelajar dalam sekolah tu lah. Lepas tu adalah lebih banyak sikit dekat family aku ni. Lepas tu esoknya ada orang ketuk pintu rumah, bagi lagi daging tu. Kira macam makin banyak orang bagi. Sebab tu kampung punya pula. Kampung punya kiranya orang ketuk bagi. Dan peti air tu penuh dengan daging tu kan. Kau lah apa pengalaman apakah pengalaman manis masa Raya Haji lah? Okay, pengalaman manis bagi aku, okay, kalau macam nak tengok macam mana orang sembelih lembu apa semua tu, tak adalah pengalaman sangat. Tapi pengalaman yang macam apa tu, mencabar lah, mencabar kan. Sebab okay, abah aku pergi masjid untuk settle-settlekan bahagian kan. So nanti kita kat rumah just tunggu je daging tu sampai kan. Lepas tu bila je dah sampai bahagian kita tu, kita pun pilih lah kita nak yang mana apa semua kan. Tapi aku akan pilih bahagian yang perut lembu tu. Yang kena tonyo, bubur kapok apa semua kan. Yang tu renyah lah orang panggil, renyah. Lepas tu sebab mak aku cakap siapa nak makan dia yang kena buat. So kalau rasa diri tu nak makan, kenalah buat benda tu. Macam tu. Okay, kalau versi utara kita cicah dengan ayam asam, yang bubur risik, bawang, cabai apa semua kan. Lepas tu kalau nak ada kuah, buatlah masak lemak campur dengan rebung ke. Kalau daging, buat nasi daging tapi versi utara. Okay. Kemen tak selamat. Okay, kepada subscriber dekat luar tu, boleh komen apa pengalaman manis masa Raya Haji Boleh komen di bawah. Okay, bye.